merasa semua boleh berdoa kepada Allah, dan Allah amat mendengar doa hambanya, terutama sekali dalam bulan Ramadan ini. Jadi sedikit sebanyak infak yang disalurkan melalui Muslim Malaysia ini, kita juga selaku penerima, kita rasa tidak ada apa yang kita perlu balas, tetapi kita balas dengan doa kepada Allah. Hari ini alhamdulillah rezeki tuan-tuan dan puan di bulan Ramadan ni, bulan puasa ni, bulan raya, bulan yang ditunggu-tunggu, betul tak? Setahun sekali ya, betul tak? Hari ini alhamdulillah rezeki, bukannya kata Tok Ngulu yang pilih, bukan Tok Imam yang pilih, bukannya saya yang pilih, tapi hari ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang pilih, betul tak? Saya Ahmad Sanusi Samsudin, penghulu Mukti Bangun Peksa, berterima kasih kepada Muslim Malaysia kerana menjalankan program ini, membantu rakyat-rakyat di kampung saya, di Mukti saya. Terima kasih kepada penderma yang telah memberi bantuan meringankan bebanan kami. Terima kasih Muslim Malaysia.